Okey, baik. Dalam video kali ini saya nak tunjukkan kepada anda tentang onboarding, AI agent onboarding. So, anda boleh klik saja dekat bahagian pensel sebelah kanan ini, dekat bahagian onboarding. So, bila anda klik, dia akan keluar paparan seperti ini. Jadi, kat dalam ini, saya terangkan sedikit. Dia ada bahagian satu iaitu kita punya basic setup lah. So, bahagian onboarding, description ini anda perlu tahu yang AI agent dia tak baca pun benda ini. Apa yang AI agent baca adalah arahan yang kita letakkan dekat dalam bahagian agent prompt ini. So agent prompt dia ada persona dan juga role, dia ada skills, dia ada function prompt, dia ada AI function, dan dia ada product and service information, dan juga dia ada constraint. So kalau dulu punya template, benda-benda ni saya tak bagi tengok, saya buatkan dekat dalam kita punya custom field saja. Tapi sekarang disebabkan saya nak bagi dia lebih versatile, anda boleh add ataupun kurangkan function ni. Okay, so kalau anda tengok kat sini, bila saya masukkan identify add source punya function, dia akan keluar function prompt ni. Dia akan automatic keluar benda ni. So benda ini AI agent kita akan baca lah. Dia lebih kurang sama je macam skill, cuma yang ini anda tak boleh nak olahkan semula. Tapi dekat bahagian skill ni anda boleh olahkan dia. Alright, so anda boleh masukkan seberapa banyak lah, save complaint ke, save order detail ke. Tapi disebabkan AI agent onboarding, tugas dia adalah untuk onboarding user dan hantar first message kepada pelanggan sahaja. Jadi dia tidak perlukan function-function yang lain. Apa yang dia perlu ada sekarang ini, kalau ikut best practice yang saya buat adalah dia perlu identify at source sahaja, di mana skill involve determining the source of user advertisement or campaign before initiating a conversation, kan? So dia perlu tahu dulu user ni datang daripada iklan yang macam mana, apa copywriting yang digunakan dekat dalam iklan tu dan sebagainya. Lepas tu dekat dalam skill ni saya craft greeting message, trigger function identify at source ni dulu. Dia suruh trigger function ni dulu, dapatkan dulu data iklan mana yang customer klik at the very start of conversation to retrieve at source data tu, and then based on at context return yang dia dapat daripada function ni, nanti dia akan craft personalized greeting that align with the message or offer the user saw in the ad. So apa offer, apa kelebihan ke FAB yang kita mention dekat dalam copywriting iklan kita tu, dia akan personalizekan greeting tersebut based on data iklan yang dia dapat itu. So dan last kali dia akan end greeting with a relevant fact finding question to understand the user's needs. If ad users cannot be identified, use general greeting. Okay. So kalau yang ini pula skill yang kedua pula saya masukkan, biasanya orang akan PM harga lah apa semua kan. So saya tak nak bot saya tu bagi harga terus. Jadi saya masukkanlah skill yang kedua ini. If user ask about price directly, do not reveal the price immediately. Instead acknowledge their interest and ask one two qualifying question first to understand their situation and need dan sebagainya lah. So only share pricing after user engage with at least one qualifying question. This ensure the price is presented with context and value, not in isolation. So di dua skill cukup dah dengan dua skill ini. Ataupun mungkinlah katakan anda nak masukkan contoh ayat, bolehlah, kita boleh juga lah nak masukkan. Cumanya dalam best practice kita designkan skill ni sebenarnya adalah dia adalah higher thinking level of pemikiran, higher thinking level untuk kita punya chatbot tu. Jadi dia tidak memerlukan contoh ayat kalau ikutkan. Cuma saya faham mungkin ada antara anda yang tak nak ikut juga contoh ayat yang diberikan. So masukkanlah, anda boleh masukkan contoh ayat bawah ni ke, tak kisah. Anda nak craftkan macam mana pun tak kisah, boleh. Cuma mungkin kadang-kadang AI tidak akan follow ayat yang anda berikan itu 100%. So itu anda kena faham lah. Behavior AI ini memang dia, kalau anda nak dia follow 100%, anda tak boleh ada function prompt ni. Anda kena deletekan function prompt ni. Okay, tak boleh pakai. Yang skill ni pun anda tak boleh pakai. Anda kena terus je bagi je satu ayat yang mana, okay,
hantar ayat ini terus 100%, ataupun nanti saya akan tunjukkan kepada anda bagaimana cara nak bypasskan. Kita tak payah nak guna onboarding AI agent, kita bypass terus, kita hard code terus ayat dan juga gambar yang kita nak hantar as a kita punya first message. Tak kisahlah dia datang daripada iklan mana pun, ini ayat yang kita nak hantar. So itu saya akan tunjukkan cara dia macam mana kita nak bypasskan benda tu. Tapi kalau anda nak gunakan AI agent, ataupun bila perlu anda gunakan AI agent ni adalah bila anda nak ayat greeting dia tu lebih dynamic. Okay, lebih dynamic bergantung kepada iklan mana yang user klik. Tapi kalau anda kata nak AI agent itu memang hantar satu je ayat tu, tak perlu gunakan AI agent. Anda boleh tengok video seterusnya ni cara nak bypass AI agent onboarding, macam mana nak buatkan dia. Alright, okay, so saya harap anda faham. Kalau tak faham boleh tanya, nanti saya akan tambahkan dekat dalam video ni. Sentiasa tanya dekat dalam grup. Okay, alright, itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.